Kita telah diajar untuk takut pada perkara yang salah. Sejak kecil, kita diberitahu bahawa kematian adalah pengakhiran yang paling digeruni, satu titik noktah yang harus dielakkan selama mungkin. Namun, bagaimana jika saya katakan musuh sebenar anda bukanlah kematian? Kematian adalah satu kepastian, satu kitaran semula, jadi yang melengkapkan kehidupan. Musuh sebenar, pencuri sebenar yang meragut intipati hidup anda setiap hari adalah sesuatu yang jauh lebih halus dan licik. Ia adalah penangguhan, ia adalah keraguan, ia adalah bisikan di dalam kepala anda yang berkata nanti, esok atau apabila aku sudah bersedia. Tragedi sebenar bukanlah mati. Tragedi sebenar ialah menjalani seluruh hidup anda tanpa benar-benar hidup. Tragedi sebenar ialah tiba di penghujung jalan dan menyedari bahawa anda tidak pernah benar-benar memulakan perjalanan. Anda menunggu saat yang sempurna, lampu hijau dari alam semesta, atau satu jaminan bahawa anda tidak akan gagal. Tetapi saat itu tidak akan pernah tiba. Keadaan yang ideal adalah satu ilusi yang direka oleh minda anda untuk memastikan anda selamat di dalam zon selesa, sebuah penjara yang anda hias dengan indah. Setiap impian yang anda tangguhkan, setiap keputusan yang anda elakkan, setiap langkah yang anda tidak ambil adalah secebis kehidupan yang anda serahkan kepada kekosongan. Anda tidak kehilangan hidup pada saat kematian. Anda kehilangannya setiap saat anda memilih untuk tidak bertindak. Pencuri sebenar adalah masa yang dibazirkan dalam penantian. Fizik kuantum mendedahkan satu kebenaran yang mendalam tentang alam realiti kita. Sebelum sesuatu diperhatikan, ia wujud dalam keadaan yang dipanggil superposisi, iaitu sebagai lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Sebuah elektron, misalnya, bukanlah satu titik di angkasa, sebaliknya, ia adalah gelombang kebarangkalian yang wujud di mana-mana dan tiada di mana-mana pada masa yang sama. Hanya apabila pemerhatian dibuat, apabila kesedaran difokuskan padanya, barulah gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu realiti tunggal yang nyata. Inilah yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Hidup anda berfungsi dengan cara yang sama. Sebelum anda membuat pilihan dan mengambil tindakan, masa depan anda adalah sebuah medan kuantum yang penuh dengan potensi tanpa had. Anda boleh menjadi seorang usahawan, seorang artis, seorang pengembara, atau seorang penyembuh. Semua versi masa depan ini wujud serentak sebagai getaran tenaga yang berpotensi. Tetapi, selagi anda hanya berfikir berangan-angan dan terperangkap dalam keraguan, anda kekal dalam keadaan hantu. Sebuah gelombang kemungkinan yang tidak pernah menjadi nyata. Anda tidak hidup, anda hanya wujud sebagai potensi. Tindakan adalah pemerhatian anda. Tindakan adalah daya yang meruntuhkan gelombang kemungkinan dan menjelmakan satu realiti. Apabila anda membuat keputusan yang tegas dan menyusulinya dengan langkah fizikal, anda sedang memberitahu alam semesta, ini adalah realiti yang saya pilih. Anda sedang mengambil tenaga abstrak daripada impian anda dan membentuknya menjadi pengalaman yang nyata. Terperangkap dalam ketidakpastian adalah seperti menjadi elektron yang enggan memilih kedudukannya. Anda kekal sebagai awan kebarangkalian yang tidak berbentuk, tidak padu dan tidak nyata. Jangan salah faham, berfikir dan merancang itu penting, tetapi ia hanyalah langkah pertama. Tanpa tindakan, pemikiran hanyalah tenaga elektrik yang tidak berasas di dalam otak anda. Tindakanlah yang membumikan tenaga itu, yang menariknya dari alam idea ke alam jirim. Pilihan sebenar anda bukanlah antara bertindak atau tidak bertindak. Pilihan sebenar anda adalah antara menjadi pencipta realiti anda atau kekal sebagai hantu dalam lautan kemungkinan anda sendiri. Mengapa kita menangguh? Mengapa kita memilih untuk kekal dalam keadaan terawang-awang, tahu sepenuhnya bahawa ia membunuh impian kita?
Jawapannya jauh lebih mendalam daripada sekadar kemalasan. Penangguhan bukanlah satu keadaan pasif. Ia adalah satu pilihan yang aktif. Setiap kali anda menangguhkan sesuatu yang penting, anda secara sedar memilih keselesaan sementara untuk mengelakkan ketidakselesaan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Minda bawah sedar anda yang menurut pakar neuroscience mengawal 95% tingkah laku harian anda diprogramkan untuk satu perkara utama, iaitu kelangsungan hidup. Dan bagi minda bawah sedar, kelangsungan hidup bermakna kekal dalam keadaan yang biasa dan diketahui, walaupun keadaan itu membuat anda tidak bahagia. Setiap kali anda berhadapan dengan satu cabaran baru atau satu langkah besar ke arah matlamat anda, minda anda mengesannya sebagai sesuatu yang tidak diketahui dan berpotensi berbahaya. Ia akan mencetuskan tindak balas lawan atau lari, membanjiri badan anda dengan hormon stres. Untuk mengelakkan perasaan tidak selesa ini, anda memilih untuk melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang mudah dan biasa. Anda memilih keselesaan jangka pendek untuk mengelakkan kesakitan jangka pendek yang diperlukan untuk keuntungan jangka panjang. Ini bukan kemalasan. Ini adalah satu mekanisme pertahanan diri yang telah menjadi tabiat. Anda secara aktif memilih untuk mengelak. Masalahnya, tabiat ini apabila diulang berkali-kali menjadi sebahagian daripada identiti anda. Anda mula percaya bahawa anda adalah seorang yang suka menangguh. Minda bawah sedar anda menerima program ini dan akan melakukan apa sahaja untuk memastikan anda kekal konsisten dengan identiti tersebut. Ia menjadi satu kitaran yang memusnahkan diri sendiri. Anda ingin berubah, tetapi program dalaman anda menarik anda kembali ke corak lama. Terdapat satu mitos besar yang melumpuhkan jutaan manusia daripada mencapai potensi mereka. Mitos itu ialah anda perlu merasa bersedia sebelum anda boleh mula. Anda percaya bahawa anda memerlukan lebih banyak keyakinan, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak keberanian atau lebih banyak wang sebelum anda boleh mengambil langkah pertama. Ini adalah pembohongan terbesar yang minda anda ceritakan kepada anda. Kesediaan bukanlah satu prasyarat untuk bertindak. Ia adalah hasil daripada tindakan. Keyakinan tidak datang daripada membaca buku tentang keyakinan. Ia datang daripada melakukan perkara yang anda takut untuk lakukan dan menyedari bahawa anda terselamat. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Ia adalah keupayaan untuk bertindak walaupun anda merasa takut. Anda sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pernah wujud. Tidak akan ada satu pagi di mana anda bangun dan semua keraguan anda hilang secara ajaib. Tidak akan ada satu detik di mana alam semesta memberikan anda isyarat yang jelas dan tanpa risiko. Kualiti yang anda cari seperti keyakinan dan keberanian ditempa di dalam api tindakan, bukan di dalam keselesaan penantian. Fikirkan tentang kali pertama anda belajar menunggang basikal. Adakah anda menunggu sehingga anda merasa 100% yakin sebelum anda mula mengayuh? Tidak. Anda naik, anda merasa takut, anda mungkin jatuh beberapa kali, tetapi anda terus mencuba. Dan melalui proses itulah, melalui tindakan yang tidak sempurna itulah, keyakinan itu lahir. Prosesnya adalah sama untuk setiap perkara besar dalam hidup. Anda menjadi seorang usahawan yang berani dengan memulakan perniagaan, walaupun anda takut. Anda menjadi seorang penceramah yang yakin dengan bercakap di hadapan orang ramai, walaupun lutut anda menggeletar. Tindakan mendahului perasaan. Jangan tunggu untuk merasa bersedia. Buat keputusan untuk bertindak dan kesediaan akan menyusul. Langkah pertama yang anda ambil, walaupun kecil dan goyah, adalah langkah yang paling berkuasa kerana ia memecahkan kitaran penangguhan dan mula membina momentum.
Alam semesta tidak bertindak balas terhadap angan-angan anda. Ia tidak bertindak balas terhadap niat baik anda atau senarai matlamat yang anda tulis. Alam semesta bertindak balas terhadap satu perkara sahaja, iaitu getaran tenaga yang anda pancarkan. Dan getaran ini bukanlah sekadar hasil daripada pemikiran anda. Ia adalah gabungan sinergi antara pemikiran, emosi dan yang paling penting tindakan anda. Apabila ketiga-tiga elemen ini sejajar, anda mencapai satu keadaan yang dipanggil koheren energetik. Medan elektromagnet anda yang dipancarkan oleh jantung dan otak anda menjadi kuat, teratur dan berkuasa. Anda menghantar isyarat yang jelas dan tidak berbelah bahagi kepada medan kuantum, dan realiti tidak mempunyai pilihan selain bertindak balas. Namun, kebanyakan orang hidup dalam keadaan tidak koheren. Mereka mahukan kejayaan kewangan, tetapi tindakan mereka mencerminkan pemikiran kekurangan. Mereka mahukan kesihatan yang baik, tetapi tabiat mereka merosakkan badan mereka. Mereka mahukan cinta, tetapi tenaga yang mereka pancarkan adalah ketakutan dan keraguan. Terdapat jurang yang besar antara apa yang mereka katakan mereka mahu dan apa yang mereka lakukan setiap hari. Ketidaksejajaran ini mencipta medan tenaga yang bercelaru, lemah dan tidak berkesan. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda, tetapi sentiasa menukar frekuensi. Anda tidak akan pernah mendapat isyarat yang jelas. Tindakan yang dihayati adalah jambatan antara dunia dalaman anda, iaitu niat, dan dunia luaran anda, iaitu manifestasi. Apabila anda mengambil tindakan yang selari dengan niat anda sedang memberitahu setiap sel dalam badan anda, setiap zarah tenaga di sekeliling anda, ini adalah siapa saya sekarang. Bukan siapa saya akan jadi, tetapi siapa saya sekarang. Penjelmaan ini, iaitu menjadi tenaga impian anda melalui tindakan, adalah kunci utama untuk mempengaruhi realiti. Fikiran tanpa tindakan adalah seperti doa tanpa iman. Ia kosong. Tindakan yang selari dengan niat adalah penjelmaan iman itu sendiri. Satu lagi ilusi yang membuatkan kita terperangkap adalah kepercayaan bahawa jalan menuju kejayaan sepatutnya lancar dan mudah. Kita melihat halangan dan cabaran sebagai tanda bahawa kita berada di jalan yang salah, sebagai isyarat untuk berhenti dan berundur. Ini adalah satu salah faham yang mendalam tentang bagaimana pertumbuhan berfungsi. Halangan bukanlah penghalang di jalan anda. Halangan itu adalah jalan anda. Ia adalah rintangan yang diperlukan untuk membina kekuatan, kebijaksanaan dan ketahanan yang anda perlukan untuk mengendalikan realiti yang anda ingin cipta. Bayangkan seorang tukang besi yang ingin menempa sebilah pedang yang kuat. Adakah dia melindungi logam itu daripada api dan tukul? Tidak. Dia memanaskannya dalam api yang paling panas dan menukulnya berulang kali. Melalui proses yang menyakitkan, inilah logam yang lembut itu berubah menjadi keluli yang keras dan tajam. Cabaran dalam hidup anda adalah api dan tukul itu. Setiap kesukaran yang anda hadapi adalah satu peluang untuk menempa watak anda, untuk membakar kelemahan anda, dan untuk membentuk diri anda menjadi versi yang lebih kuat. Mengelak cabaran adalah seperti mengelak gimnasium, tetapi mengharapkan untuk membina otot. Ia tidak akan berlaku. Anda perlu menerima tekanan itu. Anda perlu bersedia untuk merasa tidak selesa. Pertumbuhan berlaku di pinggir zon selesa anda. Jadi, apabila anda berhadapan dengan halangan seterusnya, ubah perspektif anda. Jangan bertanya, mengapa ini berlaku kepada saya? Sebaliknya, bertanya, apakah yang cuba diajarkan oleh situasi ini kepada saya? Apakah kekuatan yang sedang dibina di dalam diri saya melalui cabaran ini? Dengan menerima halangan sebagai sebahagian penting daripada perjalanan, anda mengubahnya daripada batu penghalang menjadi batu loncatan. Bagaimana kita memecahkan kitaran penangguhan
dan mula membina momentum dalam kehidupan seharian. Ia bermula dengan memahami bahawa transformasi tidak berlaku melalui satu lompatan gergasi tetapi melalui satu siri langkah kecil yang konsisten. Kuncinya adalah untuk mengintegrasikan tindakan tegas ke dalam rutin harian anda. Mulakan dengan perkara yang paling mudah. Apabila anda bangun pagi, jangan tekan butang tunda. Bangun serta-merta. Ini adalah kemenangan pertama anda pada hari itu. Anda sedang memberitahu minda bawah sedar anda bahawa anda yang mengawal, bukan tabiat lama anda. Sepanjang hari, amalkan prinsip ini. Jika anda terfikir untuk melakukan sesuatu yang produktif, seperti membalas email penting atau membuat panggilan jualan, jangan biarkan diri anda berfikir panjang. Gunakan peraturan 5 saat. Kira detik dari 5, 4, 3, 2, 1 dan terus bergerak secara fizikal. Tindakan fizikal ini meminta sebahagian otak anda yang mencipta alasan dan keraguan. Saya ingin anda melakukan sesuatu sekarang, bukan esok, bukan sebentar lagi, tetapi sekarang. Ambil sekeping kertas dan pen atau buka aplikasi nota pada telefon anda. Fikirkan satu perkara, hanya satu perkara yang telah anda tangguhkan. Mungkin ia adalah memulakan rancangan senaman, atau menulis bab pertama buku anda, atau meminta maaf kepada seseorang. Tuliskan perkara itu. Sekarang di bawahnya tuliskan satu langkah fizikal yang sangat kecil yang boleh anda ambil ke arahnya dalam tempoh 10 minit akan datang. Bukan esok. Sekarang. Mungkin ia hanya mencari video senaman selama 10 minit di YouTube. Mungkin ia menulis satu perenggan sahaja. Mungkin ia merangka mesej permohonan maaf itu. Kemudian lakukan perkara itu. Sejurus selepas anda selesai menonton video ini, lakukan. Tindakan kecil ini lebih berkuasa daripada yang anda sangka. Ia adalah bukti kepada diri sendiri bahawa anda mampu bertindak. Ia adalah benih momentum yang jika disiram setiap hari akan tumbuh menjadi pokok pencapaian yang hebat. Jangan memandang rendah kuasa langkah pertama. Apabila anda mula mengambil tindakan, terutamanya selepas sekian lama terperangkap dalam penangguhan, anda akan berhadapan dengan musuh dalaman yang paling kuat, iaitu keraguan dan ketakutan. Suara di dalam kepala anda akan menjadi lebih kuat. Siapa kau nak buat semua ni? Kau akan gagal. Orang akan ketawakan kau. Ini adalah tindak balas normal. Ia adalah ego anda, identiti lama anda yang berjuang untuk terus hidup. Ia merasa terancam oleh versi baru anda yang sedang cuba muncul. Adalah penting untuk anda faham dari mana datangnya ketakutan ini dari perspektif neuroscience. Jauh di dalam otak anda terdapat satu struktur kecil berbentuk badam yang dipanggil amigdala. Ia adalah pusat pengesanan ancaman anda yang direka untuk memastikan anda selamat daripada bahaya fizikal. Masalahnya, amigdala tidak dapat membezakan antara ancaman sebenar seperti seekor harimau dan ancaman yang dibayangkan seperti ketakutan terhadap kegagalan atau penolakan. Ia bertindak balas dengan cara yang sama, dengan membanjiri sistem anda dengan adrenalin dan kortisol. Ketakutan yang anda rasakan bukanlah satu isyarat bahawa anda harus berhenti. Ia hanyalah satu mekanisme kelangsungan hidup biologi yang sudah lapuk. Kuncinya adalah untuk tidak cuba melawan atau menyingkirkan ketakutan itu. Sebaliknya, belajar untuk bertindak di sampingnya. Akui kehadirannya. Katakan pada diri anda, aku faham kau takut. Terima kasih kerana cuba melindungi aku. Tapi sekarang, aku yang pegang kawalan. Kemudian, ambil langkah seterusnya. Setiap kali anda bertindak walaupun merasa takut, anda sedang membina semula laluan saraf di dalam otak anda. Anda sedang mengajar amigdala anda bahawa situasi ini sebenarnya tidak mengancam nyawa.
anda sedang membina satu laluan baru, laluan keberanian. Lama-kelamaan, laluan ini akan menjadi lebih kuat dan lebih dominan daripada laluan ketakutan. Proses ini bukan sahaja mengubah minda anda, ia juga boleh mengubah biologi anda. Bidang epigenetik menunjukkan bahawa tindakan dan persekitaran kita boleh mempengaruhi cara jin kita diekspresikan. Dengan secara konsisten memilih keberanian mengatasi ketakutan, anda secara literal boleh mengubah ekspresi genetik anda untuk menyokong keadaan yang lebih berdaya tahan dan berkuasa. Jadi, apabila keraguan datang, jangan berdebat dengannya. Lihat ia sebagai apa adanya, bunyi statik dari program lama. Kemudian, alihkan fokus anda kembali kepada tindakan seterusnya. Itulah cara anda menstabilkan keadaan baru anda dan mengekalkan momentum kehadapan. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah mencabar kepercayaan asas tentang kehidupan, kematian dan kuasa kita untuk mencipta realiti. Kita telah belajar bahawa musuh sebenar bukanlah pengakhiran hidup, tetapi kehidupan yang tidak dihayati sepenuhnya kerana terperangkap dalam penangguhan. Kita telah melihat bagaimana prinsip dari fizik kuantum menunjukkan bahawa tindakan kita adalah daya yang mengubah lautan kemungkinan menjadi satu pengalaman yang nyata. Tanpa tindakan, kita kekal sebagai hantu dalam potensi kita sendiri. Kita telah mendedahkan bahawa penangguhan bukanlah kemalasan, tetapi satu pilihan aktif untuk keselesaan jangka pendek yang dipacu oleh pengaturcaraan bawah sedar kita yang lapuk. Dan yang paling penting, kita telah memahami bahawa kesediaan dan keyakinan bukanlah sesuatu yang perlu kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita bina melalui tindakan itu sendiri. Mesej teras daripada semua ini adalah sangat mudah, tetapi sangat mendalam. Kuasa anda tidak terletak pada masa lalu atau masa depan. Masa lalu hanyalah memori dan masa depan hanyalah kemungkinan. Satu-satunya titik di mana anda mempunyai kuasa sebenar untuk mengubah apa-apa adalah pada saat ini. Sekarang. Kehidupan tidak dibentuk oleh niat masa depan anda, tetapi oleh pilihan yang anda buat dan tindakan yang anda ambil pada saat ini. Setiap saat adalah satu persimpangan jalan, satu peluang untuk memilih antara meneruskan corak lama ataupun memulakan laluan baru. Pilihan ada di tangan anda. Berhenti menunggu kebenaran daripada orang lain. Berhenti menunggu sehingga anda mempunyai semua jawapan. Berhenti menunggu sehingga rasa takut itu hilang. Semua itu adalah helah minda untuk mengekalkan anda dalam keadaan lumpuh. Panggilan saya kepada anda hari ini adalah ini. Buat satu keputusan sebenar. Perkataan keputusan berasal dari perkataan Latin decidere, yang bermaksud untuk memotong. Buat satu keputusan yang memotong semua pilihan lain, yang membakar jambatan di belakang anda supaya satu-satunya jalan adalah ke hadapan. Pilih satu perkara yang paling penting bagi anda dan komited sepenuhnya kepadanya. Ambil langkah pertama, sekecil mana pun, sekarang. Bukan selepas makan malam, bukan esok pagi. Sekarang. Langkah itu akan mencetuskan rantaian tindakan yang akan mula mengubah identiti anda di peringkat selular, saraf dan energetik. Jangan biarkan hidup anda menjadi satu siri nanti. Kematian adalah satu kepastian, tetapi kehidupan yang bermakna adalah satu pilihan. Pilih untuk hidup. Pilih untuk bertindak. Pilih sekarang.